Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar kemahiran membaca. Murid-murid sudah bersedia? Jom kita belajar membaca ayat tunggal mengenai pekerjaan unit beruniform. Sebelum itu, jom kita baca perkataan bagi nama pekerjaan unit beruniform yang kita akan pelajari. Perkataan pertama adalah tentera. Okey, macam mana kita nak baca? T-E-N, ten, T-E, R-A, tentera. Perkataan seterusnya adalah bomba. B-O-M, bom, B-A-ba, bomba. Seterusnya perkataan polis. P-O-L-I-S, lis, polis. Seterusnya adalah jururawat. J-U-R-U-R-A, W-A-T, wat, jururawat. Perkataan terakhir adalah pasukan keselamatan. P-A-PA, S-U-S-U, K-A-N, kan. Pasukan. K-I-K, S-I-S, L-A, la, M-A, ma, T-A-N, tan. Keselamatan. Pasukan keselamatan. Jom kita ulang bersama. Yang pertama, tentera. Yang kedua, bomba. Yang ketiga, polis. Yang keempat, jururawat. Yang kelima, pasukan keselamatan. Sekarang kita akan baca ayat tunggal bagi pekerjaan yang kita telah pelajari sebentar tadi. Pertama, tugas jururawat sangat mencabar. Ayat yang kedua mengenai bomba. Kamal berazam menjadi seorang ahli bomba. Lagi sekali, Kamal berazam menjadi seorang ahli bomba. Ayat seterusnya mengenai polis. Pasukan polis membuat sekatan jalan raya. Sekali lagi, pasukan polis membuat sekatan jalan raya. Seterusnya, tentera menunjukkan teknik mempertahankan diri. Terakhir, pasukan keselamatan mengedarkan kotak minuman. Jom cuba baca sekali lagi. Yang pertama, tugas jururawat sangat mencabar. Yang kedua, Kamal berazam menjadi seorang ahli bomba. Yang ketiga, pasukan polis membuat sekatan jalan raya. Yang keempat, tentera menunjukkan teknik mempertahankan diri. Kelima, pasukan keselamatan mengedarkan kotak minuman. Cuba murid baca sendiri sekali lagi. Tahniah murid-murid. Jumpa lagi dan terima kasih.